Kenapa gegar-gegar? Terus dia kata tu. Assalamualaikum. Kita tengah ada dekat Family Mart sambil makan udon. Udon. Sebabnya kita naik motor tapi hari hujan. So, hujan lebat lah tiba-tiba. So ngam-ngam berhenti dekat Family Mart ni. Kita singgah makan dulu. Lagipun tadi lunch pun makan apa je kan? Canai. So okey lah. So dia punya apa benda ni kita beli? Creamy tom yum. Kita beli creamy tom yum, oden creamy tom yum, snow crab cake, instant noodle, tambah dengan instant noodle macam Maggi, fish cake, Korean oden fish cake dengan seafood tofu fish cake. Semua sekali total RM16.20 termasuk air prolong. Prolong without sugar. Tu rasa pelik. Sedap. Yelah, without sugar dia rasa pahit lah sebenarnya. Macam minum air teh yang tak ada gula lah sebenarnya. White and red. So actually petang ni kita orang nak pergi ke Keramat. Ada some project yang kita nak try. Explore business baru. Yes, nak explore business baru. Nanti kita check it out kat Keramat lah, Keramat. Sedap? Not bad. Kita orang jarang makan oden. Rasanya setahun sekali pun tak. Ni try okey lah. Creamy tom yum ni sedap. Dah berapa jam kita tunggu? Almost 45 minit. 45 minit kita tunggu. Hujan masih tak berhenti lagi. Melawat kawasan kilang kita. Production house kita untuk ada kilang kilang untuk bisnes gempak-gempur punya kan ni, business resolution 2025. So kita nantikan kita punya bisnes projek besar juta-juta. Megah Holding. Megah Holding punya projek. So ni kilang kita lah. Dia dah melawat kawasan kilang kita. Warehouse kita. Tengok macam mana dia pergi. Memulakan dia bajet je tak tinggi. Tinggi bajet? Tak tinggi. Kita kena tak payah. Tapi marketing tu kena kuat. Mungkin kita minta artis-artis untuk mempromotkan. Okay, jom. Let's go. Balik. Kita pulang. Push. Soal ni. Okay, sekarang kita dekat Setapak Mall untuk settlekan agenda nombor 3 kita untuk hari ni. So semuanya dah settle. Jadi jom kita balik. So kita berjaya menghabiskan segala duit checklist hari ni dan duit untuk hari ni. So kita simpan sikit duit untuk habiskan esok pula. Jom. Ini kan cuti hari Jumaat kita? Yes, sangat produktif and aktif. Let's go. Chat. Mencabar ya, kita punya hari ni macam main jungle trekking. Makin kat luar je. So aku nak bawa motor. Kita jumpa for the next video, InsyaAllah. Good weekend. Have a good weekend holiday and selamat weekend. Hari Buruh. Yeah, selamat Hari Buruh. Bye.